Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan kajian kami yang bertajuk Pemilihan Bahasa dalam kalangan mahasiswa multietnik di universiti untuk tugasan PBL 2083 Sosiolinguistik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Nursi Farfiah binti Yahya, nombor kad matrik 106391. Saya akan membentangkan bahagian pengenalan untuk kajian kami. Malaysia merupakan sebuah negara yang harmoni dan mempunyai masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai etnik, budaya dan juga bahasa. Kepelbagaian ini telah mewujudkan situasi multilingualisme yang ketara dalam kehidupan harian masyarakat, termasuk dalam konteks pendidikan terutamanya dalam institusi pengajian tinggi. Keadaan ini juga telah menjadikan institusi pengajian tinggi dianggap sebagai satu peluang yang sangat penting untuk mengkaji fenomena pemilihan bahasa dalam kalangan penutur yang mempunyai identiti linguistik yang berbeza. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan tentang konsep pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa ini dilihat sebagai asas kepada komunikasi yang penting dalam kalangan mahasiswa di institusi pengajian tinggi. Mengapa? Kerana ia dapat membantu untuk menyampaikan maklumat, memberikan maklum balas dan juga bertindak sebagai alat perhubungan dalam pelbagai domen. Dalam sesebuah masyarakat yang mempunyai pelbagai bahasa, seseorang itu harus memilih satu bahasa atau beberapa bahasa untuk mereka berkomunikasi. Menurut Holmes 2008, beliau menyatakan bahawa seseorang penutur memilih sesuatu bahasa atau kod tertentu berbanding dengan bahasa yang lain mungkin disebabkan dapat memudahkan penutur untuk membincangkan topik yang sedang diperkatakan. Namun di sisi lain, Roman 1994 pula menganggap pemilihan bahasa sebagai act of identify, iaitu lebih menyendiri atau lebih individu, iaitu merujuk kepada pemilihan bahasa oleh seseorang. Itu dapat memperlihatkan sama ada penutur tersebut ingin melibatkan diri dalam sesuatu komuniti pertuturan ataupun tidak. Maka, pemilihan bahasa dapat memperlihatkan suatu kelakuan seseorang yang memilih untuk menggunakan bahasa berdasarkan sasaran atau fungsi interaksi yang sedang berlangsung. Perkara ini disokong oleh Holmes 1996 yang menyatakan bahawa faktor sosial seperti kepada siapa seseorang itu berbicara, konteks sosial, fungsi dan juga topik pembicaraan sangat penting dan mempengaruhi seseorang untuk menggunakan suatu bahasa tertentu. Sekarang kita akan melihat bahagian sorotan kajian. Sudah ada beberapa kajian-kajian lepas yang dijalankan untuk melihat aspek pemilihan bahasa. Antara kajiannya ialah kajian Muhammad Kaidir dan Ngadiban pada tahun 2024, yang mana kajian mereka bertujuan untuk mengkaji pemilihan bahasa mahasiswa di Pulau Pinang dalam domen keluarga dan pendidikan. Kaedah yang dilakukan adalah dengan mengagihkan borang soal selidik dalam bentuk Google Form kepada 164 orang responden. Dapatan kajian mereka mendapati bahawa bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merupakan bahasa yang paling dominan dalam pendidikan, manakala dialek Melayu dominan dalam domen keluarga. Kajian yang kedua ialah kajian Muhammad Kaidir et al. Pada tahun 2025. Kajian mereka bertujuan untuk mengkaji pilihan bahasa dalam domen pendidikan keagamaan di bahagian serai. Kaedah yang digunakan, mereka menggunakan kaedah kualitatif, yang mana mereka melakukan pemerhatian, rakaman dan tumbuhan secara tidak sedar. Dan dapatan kajian mereka menunjukkan bahawa bahasa Melayu standard dan bahasa Arab merupakan bahasa yang paling dominan sekali apabila ia merupakan konteks yang formal, manakala bahasa Banjar dan dialek Melayu Kedah digunakan dalam situasi yang tidak formal. Kajian yang ketiga ialah kajian Juliana Damsik et al. Pada tahun 2025. Kajian mereka bertujuan untuk mengkaji bahasa pilihan murid Melanau di Mukah Sarawak. Kaedah yang digunakan ialah kaedah soal selidik dengan 65 orang responden. Dapatan kajian mereka menunjukkan bahawa bahasa Melayu dan Melanau merupakan bahasa yang paling dominan sekali dan pemilihan bahasa itu dipengaruhi faktor persekitaran dan hubungan sosial. Jadi kita boleh lihat kajian lepas lebih tertumpu kepada etnik tertentu sahaja dan domen tertentu sahaja. Kurang kajian tentang mahasiswa multi-etnik di universiti dan pelbagai domen komunikasi secara serentak. Oleh itu, kajian kami akan memfokuskan mahasiswa multi-etnik dan domen pendidikan, persahabatan, keluarga, media sosial secara serentak. Seterusnya ialah matlamat dan objektif kajian. Objektif yang pertama ialah mengenal pasti bahasa yang paling kerap digunakan dalam kalangan mahasiswa multietnik dalam domain keluarga, persahabatan, pendidikan dan media sosial. Yang kedua, meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan bahasa dan penggunaan percampuran kod dalam kalangan mahasiswa multietnik di universiti. Seterusnya ialah metodologi kajian. Kami menggunakan pendekatan kajian iaitu kaedah kuantitatif. Kaedah mengumpul data yang kami gunakan ialah tinjauan melalui soal selidik iaitu Google Form. Instrumen kajian kami terdiri daripada 6 bahagian iaitu maklumat demografi, domain kekeluargaan, domain keluarga, domain pendidikan, domain media sosial dan faktor pencampuran kod. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian analisis dan perbincangan data.
Jadual yang pertama iaitu demografi responden, jantina lelaki sebanyak 38% dan perempuan sebanyak 62%. Seterusnya ialah bilangan peratusan tahun pengajian. Majoriti responden berada pada tahun 2 iaitu sebanyak 60%, diikuti tahun 1 sebanyak 32%, tahun 4 sebanyak 6% dan tahun 3 sebanyak 2%. Dapatan ini menunjukkan kebanyakan responden sudah menyesuaikan diri dengan kehidupan di universiti dan interaksi multi-etnik. Seterusnya jadual 6, bilangan peratusan bahasa di rumah. Bahasa Melayu dan dialek Melayu Sarawak masing-masing mencatatkan 30%, diikuti bahasa Cina sebanyak 16%, bahasa Melayu dan bersama bahasa Inggeris sebanyak 10%, bahasa Inggeris 6% dan bahasa Iban 4%. Dapatan ini menunjukkan bahasa di rumah dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan budaya keluarga. Seterusnya ialah jadual yang ketujuh iaitu bilangan peratusan bahasa dengan bapa dan adik-beradik. Sebanyak 36% responden menggunakan dialek Melayu Sarawak ketika berkomunikasi dengan bapa, diikuti bahasa Melayu sebanyak 32%. Dapatan ini menunjukkan komunikasi dengan bapa lebih cenderung menggunakan bahasa yang melambangkan identiti keluarga dan budaya tempatan. Sebanyak 40% responden menggunakan dialek Melayu Sarawak dengan adik-beradik, manakala bahasa Melayu mencatatkan 26%. Dapatan ini menunjukkan hubungan antara adik-beradik lebih santai dan menyebabkan penggunaan dialek tempatan lebih dominan. Seterusnya ialah bilangan peratusan penggunaan percampuran kod dalam keluarga. Sebanyak 72% responden menyatakan bahawa mereka menggunakan percampuran kod dalam keluarga, manakala 28% tidak. Dapatan ini membuktikan percampuran kod telah menjadi kebiasaan dalam komunikasi keluarga kerana ahli keluarga mempunyai tahap penguasaan bahasa yang berbeza. Seterusnya ialah jadual yang ke-9, bilangan peratusan sebab menggunakan percampuran kod. Jadual 9 menunjukkan sebab responden memilih atau tidak memilih untuk menggunakan percampuran kod ketika berkomunikasi sesama keluarga. Penggunaan percampuran kod ialah kebiasaan keluarga sebanyak 32%. Hal ini membuktikan bahawa penggunaan lebih daripada satu bahasa telah menjadi amalan biasa dalam sesetengah keluarga. Selain itu, sebanyak 20% responden menyatakan bahawa percampuran kod digunakan kerana lebih mudah difahami, manakala 18% memilihnya kerana lebih selesa. Walau bagaimanapun, sebanyak 28% responden tidak menggunakan percampuran kod dalam komunikasi keluarga. Bagi responden yang tidak mencampurkan bahasa, sebanyak 38% lebih memilih penggunaan satu bahasa secara konsisten ketika berkomunikasi. Selain itu, faktor mudah difahami dan kebiasaan keluarga masing-masing mencatatkan 22%. Seterusnya, jadual yang ke-10, bilangan peratusan bahasa dengan rakan universiti. Sebanyak 40% responden menggunakan bahasa Melayu dengan rakan di universiti, diikuti bahasa Cina sebanyak 20% dan bahasa Iban sebanyak 12%. Dapatan ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu berfungsi sebagai lingua franca dalam kalangan mahasiswa multi-etnik kerana mudah difahami dan menjadi medium komunikasi utama di universiti. Jadual yang ke-11 pula menunjukkan bilangan peratusan percampuran kod ketika berbual dengan rakan. Sebanyak 84% responden mengakui penggunaan pencampuran kod ketika berbual dengan rakan, manakala hanya 16% tidak. Jadual yang ke-12 pula menunjukkan bilangan peratusan pemilihan bahasa berdasarkan etnik rakan. Sebanyak 72% responden memilih bahasa berdasarkan etnik rakan mereka. Dapatan ini menunjukkan bahawa mahasiswa mempunyai kesedaran sosial dalam komunikasi dan menyesuaikan bahasa bagi memastikan komunikasi lebih selesa serta mudah difahami oleh rakan daripada etnik yang tertentu. Seterusnya, jadual yang ke-13, bilangan peratusan situasi menggunakan percampuran kod. Sebanyak 52% responden menggunakan percampuran kod dalam perbualan harian, diikuti situasi bergurau sebanyak 26%. Dapatan ini menunjukkan bahawa percampuran kod telah menjadi sebahagian daripada komunikasi biasa mahasiswa. Seterusnya ialah jadual yang ke-14, bilangan peratusan sebab menggunakan percampuran kod. Sebanyak 32% responden menyatakan bahawa percampuran kod digunakan kerana lebih mudah difahami, diikuti faktor kebiasaan sebanyak 30% dan mengikut keselesaan rakan sebanyak 28%. Dapatan ini menunjukkan bahawa faktor kefahaman dan keselesaan menjadi sebab utama penggunaan percampuran kod dalam kalangan mahasiswa. Salam sejahtera, nama saya Maximiliana Nabidan, nombor metrik 104912. Seterusnya saya akan membentangkan bahagian domain pendidikan. Dalam domain pendidikan, dapatan kajian menunjukkan bahawa pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa multi-etnik adalah bersifat fungsional dan bergantung kepada situasi serta tahap formaliti. Jadi bahasa Melayu telah mencatatkan peratusan tertinggi dalam ketiga-tiga situasi. Antara situasinya adalah apakah bahasa yang paling kerap anda gunakan ketika perbincangan tugasan kumpulan, apakah bahasa yang paling kerap anda gunakan semasa berada dalam kelas, dan soalan yang ketiga ataupun situasi yang ketiga adalah apakah bahasa yang paling kerap anda gunakan ketika berkomunikasi dengan pengacara. Dan hasilnya adalah bahasa Melayu mencatatkan 40%
semasa perbincangan tugasan, 42% dalam kelas dan 48% ketika berkomunikasi dengan pensyarah, sekaligus membuktikan bahawa peranannya sebagai bahasa utama dalam konteks akademik formal. Walaupun begitu, penggunaan bahasa Inggeris juga turut menunjukkan peningkatan, khususnya dalam komunikasi dengan pensyarah sebanyak 20% yang mencerminkan kepentingannya dalam penyampaian istilah teknikal dan ilmu global. Dan untuk jadual yang seterusnya adalah kita dapat lihat bahawa dapatan kajian menunjukkan bahawa hanya 34% responden mencampurkan bahasa semasa pembentangan, manakala majoriti iaitu 66% tidak berbuat demikian. Jadi hal ini menunjukkan bahawa pembentangan dianggap sebagai situasi format kerana pelajar cenderung menggunakan satu bahasa secara konsisten, khususnya bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Jadi keadaan ini menunjukkan dan mencerminkan kesedaran mahasiswa terhadap kepentingan penggunaan bahasa yang standard dan teratur dalam penyampaian ilmu. Dan untuk yang situasi yang kedua, walau bagaimanapun sebanyak 72% responden mengakui bahawa penggunaan istilah bahasa Inggeris mempengaruhi cara mereka bertutur di dalam kelas. Hal ini menunjukkan bahasa Inggeris memainkan peranan penting dalam komunikasi akademik, khususnya dalam penyampaian konsep dan istilah teknikal. Oleh itu, walaupun percampuran kod kurang digunakan dalam pembentangan formal, pengaruh bahasa Inggeris tetap signifikan dalam membentuk corak komunikasi akademik mahasiswa. Kita beralih kepada soalan ataupun situasi. Dalam situasi manakah anda kerap menggunakan percampuran kod dalam bidang akademik? Jadi, dapatan menunjukkan bahawa penggunaan percampuran kod dalam bidang akademik adalah paling dominan dalam perbualan dengan rakan sekelas, iaitu sebanyak 62% dan diikuti oleh perbincangan tugasan sebanyak 24%. Sebaliknya, penggunaan percampuran kod dalam situasi yang lebih formal seperti pembentangan 12% dan mengemukakan pertanyaan kepada pensyarah sebanyak 2% adalah jauh lebih rendah. Jadi corak ini jelas menunjukkan bahawa tahap formaliti sesuatu situasi memainkan peranan penting dalam menentukan penggunaan bahasa. Jadi dalam situasi tidak formal seperti interaksi bersama rakan sekelas, pelajar cenderung menggunakan percampuran kod kerana ia lebih santai, fleksibel dan memudahkan komunikasi, khususnya dalam kalangan mahasiswa multi-etnik yang mempunyai latar belakang bahasa yang berbeza. Percampuran kod dalam konteks ini juga berfungsi sebagai strategi untuk meningkatkan kefahaman, mempercepatkan penyampaian idea serta mewujudkan suasana komunikasi yang lebih mesra dan tidak formal. Dan untuk seterusnya, jadual yang keempat dalam domain pendidikan iaitu dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor utama penggunaan percampuran kod dalam situasi pembelajaran ialah keperluan untuk menjelaskan idea dengan lebih mudah telah mencatatkan peratusan tertinggi sebanyak 52%. Hal ini menunjukkan bahawa pelajar cenderung menggunakan lebih daripada satu bahasa bagi memastikan penyampaian maklumat menjadi lebih jelas, khususnya apabila melibatkan konsep yang kompleks dan sukar dijelaskan dalam satu bahasa saja. Jadi selain itu, sebanyak 30% responden menyatakan bahawa percampuran kod ini digunakan untuk memudahkan proses pembincangan kerana ia menunjukkan bahawa penggunaan pelbagai bahasa membantu melancarkan komunikasi, mempercepatkan pertukaran idea serta mengurangkan salah faham dalam kerja berkumpulan. Jadi seterusnya, faktor kebiasaan turut memainkan peranan dengan catatan sebanyak 16% yang mencerminkan bahawa pelajar sudah terbiasa menggunakan percampuran kod dalam kehidupan harian dan secara tidak langsung menerapkannya dalam konteks pembelajaran. Walau bagaimanapun, hanya 2% responden yang menyatakan bahawa penggunaan percampuran kod dipengaruhi oleh rakan, menunjukkan bahawa faktor sosial seperti tekanan rakan sebaya kurang signifikan berbanding faktor fungsional dalam domain pendidikan. Untuk bahagian domain media sosial. Jadi berdasarkan jadual yang pertama, kita boleh lihat untuk bilangan peratusan kekerapan bahasa yang paling kerap digunakan oleh mahasiswa multi-etnik di universiti. Dalam domain media sosial, dapatan kajian menunjukkan bahawa pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa multi-etnik adalah pelbagai dan dipengaruhi oleh sifat komunikasi digital yang tidak formal. Jadi bahasa Inggeris merupakan bahasa paling dominan, di mana ia telah mencatatkan sebanyak 26%
diikuti oleh bahasa Melayu dan gabungan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris yang masing-masing mencatatkan 24%. Bahasa Cina 10% dan dialek Melayu Sarawak 6% turut digunakan, manakala penggunaan bahasa etnik seperti bahasa Iban adalah rendah sebanyak 2%. Jadi corak ini menunjukkan pengaruh globalisasi yang menjadikan bahasa Inggeris lebih meluas digunakan dalam komunikasi terbuka. Selain itu, penggunaan pencampuran kod khususnya antara bahasa Melayu dan bahasa Inggeris memperlihatkan fleksibiliti mahasiswa dalam berkomunikasi serta memenuhi keperluan ekspresi diri. Penggunaan ini membolehkan komunikasi menjadi lebih santai, kreatif dan juga mudah difahami. Di mana di samping mencerminkan identiti sosial penutur. Dapatan ini selari dengan kajian Androtopoulos 2015 yang menegaskan bahawa dalam media sosial, penggunaan bahasa campuran mencerminkan identiti sosial penutur serta keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan komuniti dalam talian. Dan jadual yang kedua dalam domain media sosial, kita boleh lihat bagi situasi platform media sosial manakah yang paling kerap anda gunakan. Dan dapatan kajian menunjukkan bahawa WhatsApp sebanyak 52% merupakan platform paling dominan, diikuti oleh TikTok 36%, manakala platform lain seperti Instagram, Thread, Facebook dan Twitter digunakan dalam keadaan yang jauh lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahawa mahasiswa lebih cenderung memilih platform yang menyokong komunikasi segera dan interaksi harian, khususnya untuk tujuan akademik dan sosial. Jadi selain itu, pemilihan platform ini juga turut mempengaruhi penggunaan bahasa kerana WhatsApp mendorong penggunaan bahasa santai dan percampuran kod, manakala TikTok menggalakkan penggunaan bahasa yang lebih kreatif dan mengikuti trend semasa. Jadi fenomena ini selari dengan kajian Gill 2005 yang menyatakan bahawa bahasa Inggeris memainkan peranan yang penting dalam sistem pendidikan di Malaysia, khususnya dalam penyampaian ilmu dan istilah akademik yang bersifat global. Seterusnya, untuk jadual yang ketiga dalam domain media sosial, kita boleh lihat bahawa dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden menggunakan bahasa yang berbeza mengikut platform media sosial sebanyak 56%. Selain mengakui bahawa media sosial mempengaruhi cara mereka bercakap serta menambah kosakata baharu sebanyak 86%. Di samping itu, sebahagian besar responden 80% menyatakan mereka lebih selesa menggunakan percampuran kod berbanding bahasa formal dalam komunikasi di media sosial. Jadi hal ini menunjukkan bahawa media sosial memainkan peranan yang penting dalam membentuk gaya bahasa mahasiswa kerana penggunaan bahasa menjadi lebih fleksibel, santai dan dipengaruhi oleh trend semasa, sekaligus menggalakkan penggunaan pencampuran kod dalam komunikasi harian. Dan untuk jadual yang keempat, dapatan kajian menunjukkan bahawa pencampuran kod paling kerap digunakan dalam mesej peribadi sebanyak 62%, diikuti oleh caption 18%, komen 10%, status 8% dan video 2%. Hal ini menunjukkan bahawa mahasiswa lebih cenderung menggunakan pencampuran kod dalam komunikasi yang bersifat peribadi dan langsung, seperti mesej peribadi kerana ia lebih bersifat santai dan tidak formal. Selain itu, penggunaan pencampuran kod yang lebih rendah dalam bentuk seperti video dan status menunjukkan bahawa tahap formaliti dan tujuan komunikasi turut mempengaruhi cara bahasa digunakan di media sosial. Secara keseluruhannya, percampuran kod digunakan secara lebih dominan dalam interaksi harian yang melibatkan hubungan rapat dan komunikasi tidak rasmi. Okey, untuk dapatan kajian untuk jadual yang kelima bagi domain media sosial menunjukkan bahawa faktor utama penggunaan pencampuran kod di media sosial ialah lebih santai sebanyak 44% dan kebiasaan 40%, diikuti oleh faktor mengikut trend semasa sebanyak 10% dan pengaruh rakan ataupun media sebanyak 6%. Hal ini menunjukkan bahawa mahasiswa cenderung menggunakan pencampuran kod kerana ia lebih sesuai dengan suasana komunikasi tidak formal di media sosial serta telah menjadi amalan harian. Selain itu, faktor seperti trend dan pengaruh rakan walaupun rendah tetap memainkan peranan dalam membentuk gaya bahasa pengguna. Secara kesimpulannya dan secara keseluruhannya, penggunaan pencampuran kod didorong oleh faktor keselesaan dan kebiasaan yang menjadikannya satu bentuk komunikasi yang praktikal dan relevan dalam interaksi digital masa kini. Dan yang terakhir, bahagian faktor pencampuran kod. Kita boleh lihat ada 5 situasi yang telah dikemukakan
Dan dapatan kajian menunjukkan bahawa majoriti responden mempunyai sikap positif terhadap penggunaan pencemburuan kod dalam komunikasi. Hal ini dapat dilihat apabila 92% responden bersetuju bahawa pencemburuan kod memudahkan komunikasi antara etnik dan 96% menyatakan bahawa ia meningkatkan kefahaman semasa berkomunikasi. Selain itu, 94% bersetuju bahawa pencemburuan kod membantu mengeratkan hubungan sosial, manakala 96% responden merasa lebih yakin apabila menggunakannya. Walau bagaimanapun, terdapat juga sebahagian responden 66% yang berpendapat bahawa pencemburuan kod boleh menjejaskan penggunaan bahasa Melayu standard berbanding 34% yang tidak bersetuju. Ini menunjukkan bahawa walaupun pencemburuan kod dilihat sebagai strategi komunikasi yang berkesan dan praktikal, tetapi masih wujud kebimbangan terhadap kesannya terhadap pemeliharaan bahasa standard dalam jangka masa yang panjang. Salam sejahtera, nama saya Mek Sembilan Anak Bidan, nombor matrik 104912. Saya akan membentangkan bahagian implikasi dan kesimpulan. Jadi, secara keseluruhannya, dapatan menunjukkan bahawa pemilihan bahasa dalam kalangan mahasiswa multi-etnik adalah bersifat fleksibel dan bergantung kepada konteks komunikasi. Jadi kita dapat lihat bahawa bahasa Melayu kekal sebagai bahasa utama dalam domain formal seperti pendidikan. Manakala bahasa Inggeris dan percampuran kod boleh digunakan untuk memudahkan kefahaman, terutamanya dalam perbincangan akademik dan interaksi sosial. Jadi dari segi implikasinya, kajian ini sangat berkait rapat dengan matlamat pembangunan mampan SDG 4, di mana ia menekankan pendidikan yang berkualiti dan inklusif. Kepelbagaian bahasa serta penggunaan percampuran kod sebenarnya membantu mewujudkan pembelajaran yang lebih efektif, khususnya dalam kelas yang melibatkan pelajar daripada pelbagai etnik. Jadi namun begitu, kita juga perlu memastikan penggunaan bahasa standard khususnya terutamanya bahasa Melayu terus dipelihara supaya kualiti bahasa rasmi tidak terjejas. Jadi kesimpulannya, mahasiswa mampu menyesuaikan penggunaan bahasa mengikut situasi dan percampuran kod menjadi strategi penting dalam komunikasi harian. Jadi oleh itu kepelbagaian bahasa perlu dilihat sebagai satu kekuatan dalam sistem pendidikan kerana ia dapat meningkatkan kefahaman, interaksi sosial dan kualiti pembelajaran secara keseluruhan. Sekian itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.